8 buah kereta Continental mewah bermula daripada harga RM26,800 sahaja. Okey, let's go. Okay, Assalamualaikum tuan-tuan, selamat pagi. Hari ni saya ada 8 buah kereta Continental mewah. BMW ada, Mercedes ada, bermula daripada harga RM26,800 sahaja. Okey, ini stok baru sampai. BMW F10 535i 3.0 tahun 2010. Special Edition. Yang ni nak jual dengan harga RM45,800 sahaja. Kereta ni dia pakai enjin N55 tuan-tuan. Okey, boleh tengok rim pun dah belanja. Okey, jom kita tengok condition macam mana dari segi dalaman. Okey, dekat handle tu tuan nampak lah. Owner lama dia dah balut sebab dia ada sticky-sticky sikit kan. Ini common issue lah untuk F10 punya handle. Tapi yang tu semua boleh tukar tuan-tuan, tak ada masalah. Kereta ni engine gearbox masih lancar lagi, tak ada masalah. Aircon pun sejuk. Okey, boleh tengok dari bahagian belakang. Okey, RM45,800 siap Puspakom, siap tukar nama. Kemudian saya ada satu lagi BMW F10 520i 2.0 tahun 2012. Yang ni nak jual dengan harga RM28,800 sahaja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Okey, body warna biru memang cantik, semua stock condition. Boleh tengok dari segi dalaman. Interior full black tuan-tuan. Okey. Yang ni mileage dia baru 182,000 tuan-tuan. Okey. Interior semua kemas lagi lah. RM28,800 siap Puspakom, siap tukar nama. Yang ni road tax pun murah, RM380 saja setahun tuan-tuan. Okey, sekarang pergi ke 3 series. Saya ada BMW F30 320i 2.0 tahun 2014. Yang ni saya nak jual dengan harga RM29,800 sahaja. Okey, yang ni pun semua all stock condition tuan-tuan. Yang ni dia kira Sportline punya. Okey, kalau Sportline tuan tengok lining semua warna merah ha. Interior dia more sporty lagi tuan-tuan. Alright. Yang ni mileage dia dah tinggi sikit, 253,000. Engine gearbox masih lancar lagi, tak ada masalah. Aircon pun masih sejuk lagi. Adalah sikit-sikit kosmetik. RM29,800 siap Puspakom, siap tukar nama. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz E200 W212 1.8 CGI tahun 2012. Yang ni nak jual dengan harga RM33,800 sahaja tuan-tuan. Okey, yang ni elegant spec. Boleh tengok elegant spec. Dalaman dia semua warna krim lah. Warna krim. Yang ni mileage dia 279,000. RM33,800 sahaja, siap Puspakom dan siap tukar nama. Okey, kalau siapa yang nak enjin besar sikit, saya ada Mercedes-Benz E300 W212 enjin V6 3.0 tahun 2010. Yang ni nak jual dengan harga sangat murah tuan, RM29,800 sahaja. Okey, yang ni tuan tengok dia pakai 7 speed gear. Okey, gear kat belakang steering. Ada pedal shift sekali. Yang ini mileage dia sebentar Yang ni mileage dia 108,000 sahaja tuan-tuan. Yang ni dilengkapi dengan sunroof sekali. Okey. Belakang pun ada TV display. Seat pun memang cantik lah. Warna cream juga. Ni nak jual dengan harga RM29,800 sahaja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Okey. Kemudian saya ada lagi satu Mercedes-Benz W212 E200 CGI 1.8. Yang ni tahun 2011. RM26,800 sahaja. Engine 1.8, road tax RM280 saja setahun. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Yang ni owner lama dia dah balut seat warna hitam lah. Ni bahagian belakang pula tuan-tuan. Okey. Yang ni pun ada sikit-sikit kosmetik dekat bumper. Tapi ni jual harga murah-murah aja tuan. Kalau tuan nak apa-apa saya buat sebelum saya deliver, saya boleh buat tuan. Tuan tambah sikit-sikit, kita kasih jadi, kasih fair deal lah. Saya deal biasa macam ni. Okey, kemudian Mercedes-Benz W204 C200 CGI 1.8 tahun 2011. Yang ni yang pre-facelift punya. Yang ni nak jual dengan harga sangat murah, RM21,800 sahaja. Okey, jom kita tengok 21,800 tuan dapat kereta Mercedes macam mana. Okey. Yang ini mileage dia 167,000 sahaja tuan-tuan. Seat semua masih cantik lagi lah, fabric. Okey, yang ni kira import spec, Japan spec nya tuan-tuan. Body memang cantik, warna putih. 21,800 siap Puspakom, siap tukar nama. Okey, last but not least, saya ada Mercedes-Benz E300 W212
hybrid diesel. Okey, ni kereta ni hybrid diesel engine 2.1. Yang ni saya nak jual dengan harga 29,800 sahaja. Kereta ni tahun 2015 tuan-tuan. Okey. Yang ni 212 yang dah facelift punya. Tuan boleh tengok bahagian dalam semua dah modern design dah. Dia dah banyak lain dah. Okey. 253,000 km mileage. Ada pedal shift, ada sunroof semua. Seat semua memang cantik lagi lah. Ni dia dah design modern lah Mercedes. Okey. Kalau tuan-tuan nak bawa pomen dulu, check kereta ni dulu sebelum kita proceed pun boleh, tak ada masalah. Dia alu-alukan supaya tuan pun sendiri tahu condition kereta ni macam mana. Ataupun tuan datang nak check sendiri kereta ni pun boleh, tak ada masalah. Saya berada lokasi di Selayang. Sebelum nak datang, boleh call saya dulu 016-905-1567. Kat sini kita tak ada buat loan, kita semua jual cash sajalah. Okey. Jadi apa-apa boleh hubungi saya. Assalamualaikum.